Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Maisara binti Aziz. Jadi, saya akan simpulkan daripada dua video yang saya lihat, iaitu Rukun Negara dan juga Kita Mesti Menang. Video pertama iaitu Rukun Negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah bersatu padu dengan sesama manusia tanpa menjadi bangsa, kaum dan juga agama. Kerana dalam Malaysia ni bukan semua Melayu je yang ada juga kaum-kaum lain. Jadi takkan kita nak resis, kita kenalah bersatu padu untuk mewujudkan suasana yang aman dan damai. Untuk video kedua, dia mempunyai kaitan dengan video pertama iaitu Rukun Negara. Jadi maksud di sini untuk video kedua ni kita mestilah bersatu padu, tak kita tahu, supaya dapat menghentikan wabak ini. Sebab kita sebenarnya mampu untuk tamatkan wabak ni, cuma kita degil, setengah manusia degil untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kita tak boleh jadi seperti itu. Kita kena mendengar arahan apa yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan untuk kita patuhi. Sebab semua orang ingin kehidupan yang dulu, kehidupan yang tidak perlu kira macam sekarang ni ialah norma baru, kehidupan baru. So semua manusia ingin kehidupan yang lama, yang boleh keluar sesuka hati, yang tidak ada limit masa. Jadi kita kenalah bersatu padu dengan semua, dengan antara kita kena jaga kita. Kita kena jaga social distancing, kita kena pakai hand sanitizer, kita kena pakai mask supaya wabak COVID-19 ni dapat dihentikan. Sekian, terima kasih.